Artinya kita diwajibkan mengenal Allah. Kenal setara mana? Kenal sebenar-benar kenal. Kenal hakiki dah. Kerana Allah ni tidak sebagaimana makhluk. Kita nak kaji sampai habis tahu tak boleh. Dah kenal ke mana? Kenal sekadar kenal je lah. Kenal lebih tak boleh. Yang kenal lebih dia sendiri mengenal dirinya. Wala yuhituna bihi. Maknanya ilmu kita ni tidak akan dapat mengenal Allah Ta'ala sebenar-benar. Kita mana? Ulama-ulama, nabi-nabi, orang yang arif mengenal Allah. Kita orang awam lagi tak tahu benda ni. Dah wajib tak kita kenal Allah sebenar-benar kenal? Pasal ada orang kata wajib. Jawabnya tak wajib. Ngaruk je. Dia kata kenal tak Allah? Kenal. Dah kenal kan? Kenal tu kan nama Allah, sifat gini. Itu tak kenal lagi. Kita kena kenal sebenar-benar kenal. Kenal kan? Allah saja yang kenal diri dia sebenar-benar. Hakikat maknanya yang sebenar-benar. Habis meliputi. Ayat ni turun pada ulama'-ulama'. Orang-orang yang arif billah yang kenal Allah. Orang arif billah ni orang yang sangat kenal Allah. Sangat kenal ni maknanya mengatasi pengenalan kita dengan Allah. Lebih dia lagi, dia arif. Arif dia pun tak kenal lagi. Sebenar-benar kenal. Nak, kita kawan dengan saing kita. Kawan lah. Kita kenal lah. Dia lama ni dah 4 tahun dah kawan. Ataupun daripada sekolah dulu lagi. Ada lagi orang arif tentang kawan kita, ibu bapa dia. Betul tak? Tu orang arif. Dia lebih kenal lagi. Tapi kenal sebenar-benar kenal. Tak kenal. Anak dia. Hak dalam dia kenal. Tak kenal. Dalam guana penyakit ada apa, darah anak ni guana begitu begini. Isi hati anak ni. Tak kenal tu. PA kenal lah. Apa hak dia tunjuk, hak dia sembunyi. Tak kenal. Nak. Lepas tu kita hanya wajib mengenal Allah sekadar yang diberitahu kepada kita oleh Allah. Sekadar tu. Rekah je. Sekadar Allah ajar kita dalam Quran lah tadi. Hak tu lah kita kenal. Hak tu pun tak juga. Orang mengajar cepat 20 pun tak ada tauhid khalah, tauhid salah. Dia tak ada juga. Tak penting mana dia. Ngajar tauhid tak ada juga. Tepek saklar kuliah akidah tak ada juga muka dia. Berhari raya bersama menteri besar ada. Ada pula. Jadi hak mana? Bukan orang marah raya. Jadi siapa hak dengan Allah tak ambuh kena. Kalau kau puas tanya boleh berkenalan. Dah dengan Allah Ta'ala tak ambuh berkenalan, hak wajib kita kenal. Fayajibu 'alal insan awwala, maka wajiblah atas manusia pada awal-awal kita, awal kejadian sebelum kita kenal orang lain, an ya'rifal ilah, bahawa saya mengenal ia akan Tuhan dia sendiri. Hak tu hak wajib, baru berkenalan dengan hak lain. Baru kita kenalan dengan kawan kita, dengan jiran kita, dengan sepupu kita, dengan teman pena, Facebook, macam-macam. Tapi dengan Allah tidak berkenalan. Situ silap. Tujuan Allah cerita supaya kenal dia. Bila kita lahir tak mau kenal Allah. Bila tenok apa tak mau kenal? Dah apa orang ngajar bab akidah, bab sifat Tuhan mudah lagi. Sibuk sikit bawah. Gitu pula. Tiada mengetahui dengan dia, dengan Allah sebenar-benar kenal. Pengetahuan yang baru ni ilmu makhluk. Tak siapa. Sekadar kenal saja. Kerana firman Allah Ta'ala, wala yuhitu nabihi ilma. Tiadalah mereka itu, yakni orang-orang yang arif billah. Bihi dengannya, dengan Allah, ilma nisbah akan pengetahuan, atau mencapai akan pengetahuan hak sebenar-benar kenal. Dan hanya saja mengetahui kita akan Allah dengan namanya Allah dan sifatnya. Dan iaitu Tuhan yang tunggal, yang dikosak, yang dimaksudkan pada segala hajat. Dan tiada beranak ia Tuhan, dan tiada diperanakkan, dan tiada ada baginya Tuhan suatu yang menyamai.
Iaitu Tuhan yang tidak ada yang disembah dengan sebenar, melainkan ialah Tuhan. Tuhan yang hidup selamanya, yang berkekalan, mengatur dan pelihara segala makhluk. Tiada mengambil akan dia Tuhan oleh mengantuk dan tidak tidur. Baginya barang yang pada segala langit dan barang yang pada segala bumi. Jadi batillah perkataan kita wajib kenal Allah sebenar-benar kenal. Kenal sekadar mana yang Allah sebut dalam Quran, dalam hadis. Apa dia? Sifat dia dan namanya. Nama. Tuang tubuh badan, tak boleh nak kenal. Nak kenal juga, tak boleh kenal kok. Dah apa tak boleh kenal hakikat? Tak dang. Barang kalau tak dang, tak boleh nak buat. Tukang kata tak dang je. Kita banyak kerja lagi. Dah tak apa lah. Takkan tak dang. Tanah hak saya dah selesai belaka dah, nama saya dah. Kayu saya beli dah, duduk lah. Buat turun dah 15 tang. Takkan tak dang siap nari rumah. Faham? Dua tekak suruh buat nari nak siap. Dang tak dengan masa. Tak dah kita kok. Nak tebang juga dang nari. Nampak? Pada ukur 2 hari dah. Hari 3 tukang tak hari tu. Atau bini klinik cek ngandung. Faham? Banyak kerja lah. Takkan dah orang buat 10 bulan 8 bulan habis dah. Pasal apa? Tak dang dengan masa, tak dang dengan kederak. Bank hot setang setengah nak suruh akak tiang piling 15 hatang. Boleh hubung atas wing atas belakang, tapi jalan tau. Tak dang kederak. Tu ramai gila harap ring. Orang kata jangan biar aku nak kaji kat Tuhan. Nak kaji, nak tahu sebenar-benar. Hak kitab khabar ni ringan nak lebih lagi. Nak lebih lagi jalan atas divider, kain sahang. Bawa baju tak pakai. Cakap ngabang kali pasal Allah larang dah. Nak tak padang dengan kederak, Dan lagi pula Allah tak tanya sebenar-benar kenal. Dah sifat 20 tanya tak? Tak tanya tak? Orang tanya ada soalan dalam kubur. Apa arti wujud? Apa arti kidang? Apa arti bakok? Tak ada tanya. Hari kiamat tak tanya kan? Apa arti mukhalafatuhu lil hawadith? Dah tu ngaji dia. Ngaji supaya bila kita mengaji, kita kenal gitulah sifat Allah, maka kita bawa dalam kehidupan kita. Nampak? Jadi selamat kita dunia akhirat. Tu tujuan mengaji, bukan Tuhan nak tanya. Macam hukum semayang kok, ada dalam kubur. Hukum semayang berapa perkara? Ada. Hari kiamat tanya tak? Apa arti masbuk muafiq hari kiamat? Ada tanya? Tak ada. Dan ni kita belajar supaya kita semayang betul. Bila betul, maka ditanya di dalam kubur tentang semayang, kita kata semayang dah. Betul pasal kita buat. Betul saja. Bukan nak tanya. Belajar supaya kita amalkan 13 rukun semayang, jadi juru semayang kita selamat. Belajar sifat Tuhan, bukan Tuhan nak hanya sifat dia. Supaya kita tahu ni sifat Tuhan, maka hiduplah kita dalam keadaan mengamalkan sifat-sifat Allah dalam kehidupan. Tak takut dah pada segala benda, kerana Allah yang paling berkuasa. Bila kita buat satu-satu benda tak berjaya, belajar dah sifat iradah. Allah kehendak baru berjaya. Allah tak kehendak tak berjaya. Itu tujuan belajar. Nak kaji diri kita tak boleh. Nak kaji Allah Khalik yang maha sempurna. Diri kita nak kaji. Guana nafas duduk kat mana, nyawa duduk kat mana, guana macam mana dulu pendengaran. Boleh jadi nampak, boleh jadi bercakap, patut tak boleh cakap pula. Akal jadi tinggi rendah. Alam mimpi tak boleh nak kaji. Hak tu hak makhluk. Tak boleh nak kaji. Kaji tak jumpa cari dah. Hak jumpa hak biga-biga sajalah. Nampak? Hakikat makhluk tu Allah jua yang tahu. Tidak ada makhluk yang mengetahui hakikat makhluk tu sendiri. Kerana siapa yang tahu hakikat makhluk, ilmu dia sampai taraf tu, maka dia Allah dah. Tiba-tiba kan Allah hanya satu, la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Tuhan mana yang kita nafi? Tuhan yang mengetahui segala sesuatu sampai darjat hakikat. Tak ada dah. Allah seorang tahu satu benda atas jalan hakikat.